Itu ada dua jenis. Satu, kadang-kadang memang penghuni yang sedia ada, dia tak kata orang. Sebab Rasulullah kata setiap rumah, setiap di mana-mana rumah mesti ada penghuni dia, kata Rasulullah. Kalau kita turun makan, dia turun makan. Itu dia. Sekarang tu kena baca Alhamdulillah, jadi dia tak dapat makan. Kalau nak makan pun balance kita lah, punya tulang-tulang ke, boleh lah. Dia akan ketuk. Tarik kerusi meja, nasi cepat basi. Dan yang ketara sikit, agak yang berani sikit, dia akan tunjukkan kelibat. Kelibat sana, kelibat sini. Seperti orang kelibat. Takut anak kita nak masuk bilik ni jadi takut, nak masuk takut. Itu tanda. Jadi kat situ, boleh kita bacakan apa yang kita tahu. Kalau saudara tahu apa ayat Quran yang saudara tahu baca, sebelum dapat pertolongan apa kecemasan, bacalah apa yang saudara tahu kat air, minta pada Allah, masuk kat botol spray tu, saudara spraykan. Tapi kenalah azan dulu. Takut orang spray kena mata dia sepak ke apa. Jadi saya kata sepak ni cerita pengalaman. Saya bagi satu ustazah tu, anak dia saya suruh spray. Awak spray sendiri, saya tak sepak dia spray. Sampai kat tepi bilik air, tangan keluar. Ikut dia. Dia pergi umrah 5 jari ke sini. Saya tengok ada 5. Dia kata, kenapa? Dia awak. Ustaz suruh saya spray, dia kena sepak. Mak dia pula yang satu kes lagi, mak dia pergi spray sampai bilik air, ular tenduk itu. Bung kat sini dia. Saya tengok 2 lubang kat tengkuk. Bukan takutkan saudara, tapi ini yang jahat punya, yang sihir punya. Jadi kalau rumah ada gangguan begitu, saudara baca apa yang saudara tahu, spray. Kalau tak tahu, boleh minta tolong pada darah ilas, boleh bantu insyaAllah. Jadi itu simpel. Tetapi jangan ingat kalau ada bunyi tik-tik-tik guli, itu mesti asal jahat. Itu kadang-kadang penghuni biasa. Jadi buat tak kisah sudah. Selagi tak ada masalah, tidak boleh. Jangan terlalu fikirkan dia. Awak duduk termenung satu malam fikirkan tu buat apa? Dia awak fikirkan anak kan? Ada anak kat sebelah tu, fikir anak besok nak sekolahkan apa, kalau anak ni besar nak rambut dia nak potong apa kan? Kalau awak tak rancang, awak pergi keluar balik rambut gila. Tegak gila kata budak sekarang. Tembok je merah, hijau, biru. Jadi kita fikir. Setiap apa anak kita ni yang ada kena fikir semua. Ada satu orang bapaknya pergi haji. Maknya tinggal dia pergi haji. Balik, bapak pergi haji dia balik sekolah, maknya tengok badan semua tetu. Padahal budak tu baik, handsome baik. Balik tetu semua tetu. Nangis mak dia, bapak pergi haji anak pasang tetu. Tahu tetu kan? Saya pun cek dia tak bawa anak dia. Saya cek, saya kata tak, anak awak sudah masuk hantu dari sini yang masuk sini jumpa saya. Saya rawat. Cakap Cina. Cakap, orang mencai ya. Lupang sini, orang mencai. Saya tahu sikit lah. Saya dah gerak terlepas dulu. Kamu namu. Saya pun tak tahu apa kan dia apa. Orang Cina cakap dia apa. Saya tak tahu. Bukan kamu tak jumpa makna. Sepak lagi. Wacau. Dia keluar saja budak tu terus baik. Esok buang tipu semua. Baik. Alhamdulillah. Baik tu normal. Subhanallah. Jadi ke situ nampak. Dalam masa 2-3 hari bapaknya tadi dia masuk ke dalam badan. Pasang tipu, pasang. Tahu sekarang lagu black metal. Satu orang perempuan dia pakai tudung. Keluar rumah pakai tudung. Rupanya dia keluar rumah dia buat apa? Dia pakai pakaian dia. Mereka buat apa? Mereka seks atas Quran. Quran tu dibuka, dia melakukan seks atas Quran. Dia pijak Quran, dia ludah, dia cucuk darah dia, ramai-ramai kumpulan dia taruh air, titis ke air, mereka minum darah. Kumpulan black metal, kumpulan apa tu underground, kumpulan apa lagi tu hippies, kumpulan apa punk, kumpulan grunge, kumpulan apa lagi tu tomboy, banyak kumpulan-kumpulan ni. Yang sama dia punya ego semua satu. Jadi saudara kena perhatikan banyak. Ini yang patut kita fikir. Hantu jangan fikir sangat. Ada masalah kita tolong kita selesaikan cepat. Tapi jangan jadikan fikiran. Wallah. Ini ada satu soalan lagi. Apabila saya setiap malam saya tidur, saya susah tidur lah. Didatangi oleh bayangan antara senang dengan tasah. Apabila saya diganggu, saya dapat rasakan kehadiran gangguan itu. Adakah saya perlukan rawatan? Terima kasih. Adakah yang relati ataupun diberi saja? Mungkin saya boleh sentuh sedikit. Kadang-kadang gangguan ini betul.
ni yang kita ganggu biasanya kebanyakan orang perempuan. Orang lelaki jarang kan. Kebanyakan orang perempuan. Pasal apa? Kalau ada kalau pengalaman saya dia pergi pengalaman saya jumpa banyak orang perempuan lah. Pasal apa? Kadang-kadang macam ini buka jalan sampai dengan apa? Perempuan tadi. Jadi dia boleh pegang-pegang, boleh sentuh, dia boleh buat apa saja tau. Macam suami isteri. Jadi cerita betul. Jadi itu benda betul untuk benda bohong berhenti. Tapi kalau macam awak setakat nampak-nampak dia bukan luar dekat luar, saya rasa kalau baca-baca tu insyaAllah benda tu boleh lari. Tapi kalau dia takut, dia semakin datang, semakin kacau. Dia ada tujuan, dia datang. Dia bukan datang berjumpa saja. Dia ada tugas yang dia nak tunaikan. Kalau perempuan, kadang-kadang dia suka dengan perempuan tu. Jadi dia kacau. Waktu tidur dia datang. Dan ada satu kes saya jumpa, kalau malam tu makcik tidur, jadi dia kejut satu suruh bangun. Suruh bangun, suruh duduk berbual dengan dia. Jadi makcik ni berbual lah. Anak dia dah tahu, setiap malam mak dia akan bangun, berbual dengan dia tu. Orang lain tak nampak, tapi dia nampak. So, jadi dia kacau macam tu. Bila dia baca Yasin, dia baca Quran, nanti dia kata, salah. Jadi stres tak? Kalau dia baca, ada orang kata salah. Jadi lama-lama dia baca pedak, dia tak nak baca. Itu gangguan. Jadi saya datang, setiap malam dia akan kejut, suruh baca juga, berbual dengan dia. Jadi anak yang biasa tengok dia bangun malam, berbual, duduk kat kursi, dia tahulah dia berbual dengan benda-benda itu. Tapi kita tak nampak, orang dia nampak. Ini betul. Kadang-kadang dia suka dengan orang tu, dia kacau lah, sampai macam suami isteri dia kacau. Pegang sana, pegang sini, pegang situ. Nanti kalau perempuan tu nak kahwin, susah. Pasal apa? Dia kata dia isteri aku. Orang lain tak boleh kacau. Jadi kadang-kadang kalau mungkin bertunang putus, dia nak kahwin tu kadang-kadang jadi juga kahwin. Tapi nanti dalam masa kahwin tu kadang-kadang berlaku benda-benda yang tak baik. Macam pingsan, yang ada muntah darah. Yang ada boleh kahwin juga, tapi nanti boleh nak sama-sama tak boleh. Pasal benda tu kacau, tak kasih. Sebenarnya realiti bukan main-main, macam tu betul. Tapi kalau setakat ganggu-ganggu kat luar tu biasa lah. Dia kata macam-macam sikit, semua-semua sikit. Saya kata taruhkan air macam-macam sikit, siram-siram, insyaAllah benda tu boleh lari. So jadi banyak lagi kes-kes cerita-cerita yang benar dekat Singapura ini berlaku, yang kita boleh share juga. Tapi pada masa pun tak mengizinkan untuk kita pula anda train. Mungkin ada satu cerita lagi yang saya ceritakan betul. Ada satu rumah yang kita pergi. Bila kita masuk dalam bilik itu, ada satu bilik tak boleh masuk. Satu bilik itu bila kita tengok, penuh dengan garam. Garam besar-besar, garam batu. Kat tingkap garam, dekat lantai garam, semua lekit. Ada penyapu depan rumah, penyapu pula dalam bilik. Macam-macam benda. Waktu duduk bawah katil. Kenapa? Dia kata bila kita datang, baru saja suara perempuan sedang minta tolong. Ada suara perempuan minta tolong. Di dalam bilik itu ada suara perempuan minta tolong. Ini real punya. Siapa tak takut? Jadi dekat rumah tu sentiasa buka Quran sampai ada speaker semua rumah. Semua bilik. Pasal amplifier nak halau jin, tak lari juga. Jadi minta tolong suara perempuan. Jadi sampai bilik tu tak boleh masuk. Takut. So alhamdulillah lah apa kita buat. Saya kata buatlah balik apa bilik tu, bersihkan balik, taruh katil macam biasa. Alhamdulillah semua dah tak ada. Ada satu lagi bagus kalau kita pergi rumah tu, dia suka main telur kat dapur tu dia pecah-pecahkan. Nanti dia lepas sini. Lagi satu pula kita pergi rumah dia semua ada apa, pagar dah ada dah, tapi dia taruh jaring-jaring yang halus. Saya pun tanya, ada nyamuk kan? Tak ada. Tapi kalau saya tak pasang ni, nanti ada orang limpah-limpah buasa, limpah batu, limpah buasa. Jadi tu jin, dia kacau, dia limpah-limpah. Sampai kan orang kat rumah tu jadi takut. Jadi dalam keadaan apa? Tak tentu arah. Jadi macam itulah realiti kehidupan kita zaman moden hari ini. Benda-benda ni wujud. Dan kalau kita tak betul-betul faham benda-benda ni, kadang-kadang kita jadi apa? Kita jadi syirik, kita buat benda-benda yang salah. Kadang-kadang kita percaya tak tangkal bangku situ, ke atas batu. Kadang-kadang bawang putih pilih
Untuk apa?